Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Orang tegur kita bukan sebab orang meluat. Orang tegur kita sebab orang ambil berat. Faham tak? Sebab orang masih sayang dekat kita. Sebab itulah orang tu bagi nasihat untuk kita tinggalkan benda-benda buruk yang kita buat. Macam seorang mak. Seorang mak, bila dia sayang seorang anak tu, lagi banyak dia beletiak. Okey? Lagi banyak dia beletiak. Kalau dia tak suka, dia biar. Mampu pergi kat hang lah. Hang nak buat apa-apa. Tapi bila kita balik rumah, mak tanya makan tak lagi, kerja macam mana. Tu maksud dia masih mempedulikan kita. Macam tu juga Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala sayang kita, lagi banyak ujian dia bagi dekat kita. Sebab apa? Dia nak kita ingat kat dia, mohon kat dia, minta kat dia. Tak payah bergantung kepada manusia. Kawan-kawan pun sama. Kalau mereka masih memperingatkan hang ke arah kebaikan, itu tanda mereka sayang hang. Bukan mereka nak busybody tentang kehidupan hang. Okey? Teruskan istiqomah, teruskan bertaubat. Assalamualaikum.